Masjid Aqsa, menjadikan Kaabah tengah-tengah. Boleh faham tak? Sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi SAW salat menghadap ke dua-duanya sekaligus, iaitulah menghadap ke Masjid Aqsa dan menghadap ke Kaabah, dijadikan di tengah-tengahnya. Sebab Nabi berada dekat Mekah. Masih tak faham lagi? Nabi berada di Mekah. Di Mekah ada Kaabah, tapi perintah daripada Allah SWT supaya menghadap ke Baitul Maqdis. Kiblatnya Nabi Musa yang terlebih dahulu, Nabi Musa dengan Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya, jadi bila Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk menghadap ke Masjid Aqsa, Nabi mampu menjadikan Kaabah di tengah-tengah. Masa itu berada dekat Mekah. Jadi artinya Nabi SAW akan salat menghadap ke arah utara, Kaabah tengah-tengah. Faham kan? Tapi sebaik saja Nabi SAW sudah berhijrah ke Madinah, maka perkara itu sudah tidak mungkin lagi. Kerana Kaabah terletak di selatan dan Masjid Aqsa berada dekat Palestin di sebelah utara, lebih kurang 180 darjah. Jadi Nabi SAW menghadapkan wajah Nabi ke Masjid Aqsa, tidak mampu lagi untuk menghadap ke Kaabah, ke Baitillahil Haram. Jadi Nabi menanti-nanti suruhan daripada Allah SWT kalaulah dapat tukarkan arah kiblat kepada Kaabah, iaitu di selatan, Madinah tengah-tengah. Faham kan? Masih tak faham lagi? Faham? Jadi Nabi SAW ternanti-nanti, tertunggu-tunggu, mengharapkan daripada Allah SWT agar kiblat ditukar kepada Kaabah, yang mana ia merupakan binaan datuk Nabi SAW, iaitu Ibrahim dengan Ismail alaihissalam. Maka datanglah perintah Allah SWT dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami melihat wajahmu sentiasa mendongak ke langit, wahai Muhammad, menanti-nanti turunnya wahyu supaya kiblat ditukar ke arah Kaabah, ke arah Mekah. Dan sekarang perintah itu kami turunkan kepada Muhammad SAW. Jadi setengah riwayat mengatakan waktu berlakunya pertukaran arah kiblat itu Nabi sedang sembahyang zuhur. Setengah riwayat mengatakan sembahyang asar. Setengah riwayat mengatakan salat subuh. Ketiga-tiganya adalah benar. Kerana yang ditarjihkan oleh para ulama, contohnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, peristiwa itu memang berlaku pada waktu salat zuhur 2 rakaat telah disempurnakan. Bagaimana pula waktu asar? Memang waktu asar, kerana sembahyang asar adalah sembahyang yang pertama dilakukan dalam sejarah Islam. Mereka telah menyempurnakan pertukaran arah kiblat kepada Kaabah. Bagaimana pula riwayat mengatakan salat subuh? Benar, kerana salat subuh yang pertama dikerjakan Nabi SAW dalam keadaan menghadap kepada Kaabah. Jadi ketiga-tiga riwayat ini boleh ditaufikkan, kata para ulama. Yang menjadi soalannya, mengapa kalau benarlah salat ini difardukan, dan memang ia benar ketika Nabi sedang mengerjakan salat zuhur, kenapa tidak ditunggu selepas salat perintah itu turun? Kenapa wahyu turun ketika sedang sembahyang? Ini persoalan ditimbulkan oleh para munafiqun. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dekat sini, ini menunjukkan sifat orang beriman. Di mana saja perintah itu turun, mereka melakukan waktu dalam salat sekalipun. Jadi artinya bayangkan Nabi berada di depan, sahabat berada di belakang, dan tempat itu dinobatkan sebagai Masjid Qiblatain kalau kita pergi ke Madinah pada hari ini. Masjid yang mengandungi dua kiblat, kiblat di depan, kiblat di belakang. Yang belakang itu asalnya adalah kiblat yang pertama, tetapi telah pun ditukar oleh Allah SWT ke arah menghadap ke selatan. Maknanya dia opposite lah, dia berlawan arah lah. Jadi bayangkan Nabi SAW berada di depan, Nabi pusing tengok tu 180 darjah. Dan para sahabat yang menghadap tadinya ke belakang, kini menukar arah mereka mengikut Nabi SAW. Ini bagi menunjukkan kejituan iman para sahabat. Dan itu Allah SWT jelaskan di sini, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Ya, sesungguhnya kemana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajah kamu ke arah kiblat ini. Dan orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka mengetahui dengan sebenarnya daripada Tuhan mereka bahawa Allah SWT memiliki timur dan barat. Allah yang menetapkan urusan ke arah mana yang perlu kita ni menghadap.
Jangan dipersoalkan perkara itu. Dan Allah tidak pernah lalai daripada apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, dalam peristiwa bila Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu membuka Baitul Maqdis, maka kunci yang akan diberikan kepada orang Islam itu dikatakan oleh padri yang pertama yang ada dekat Baitul Maqdis. Beliau berkata, aku hanya akan menyerahkan kunci ini kepada ketua orang Islam sahaja, aku tidak akan beri kepada tentera biasa. Maka Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu yang menjadi ketua pembukaan Baitul Maqdis telah menghantar surat kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu di Madinah. Wahai Sayyidina Umar, nampaknya kunci ini hanya boleh diterima oleh Tuan Amirul Mukminin saja. Kami tidak layak menerimanya kerana padri tidak mahu beri kepada kami. Ya, maka Sayyidina Umar pun datanglah ke Baitul Maqdis menerima kunci tersebut. Padahal Sayyidina Umar ni tidak pernah dikenali oleh padri itu. Tengok Sayyidina Umar pergi dengan pembantu dia bernama Aslam. Aslam ni pembantu Sayyidina Umar. Mereka menaiki seekor bagal. Dalam perjalanan ni bergili-gili naik bagal tersebut. Sayyidina Umar naik, dia tarik. Dia naik pula, Sayyidina Umar tarik. Sayyidina Umar punyalah tawaduk sebagai seorang pemimpin. Sampai saja ke Baitul Maqdis ini, maka mereka melihat Aslam yang naik, Sayyidina Umar yang sedang tarik. Bagal ni tak boleh naik dua orang sekali, sebab dia bukan kuda, bukannya unta yang besar, boleh dua-dua naik. Maka sahabat-sahabat pun melihat, kenapa Aslam yang naik, Sayyidina Umar yang tarik. Mereka menyangkakan bahawa nanti padri ini tersilap orang. Tentulah disangkanya yang duduk atas bagal itu adalah ketua yang diraikan. Tapi rupa-rupanya padri itu tahu yang tarik itu adalah Sayyidina Umar, padahal mereka tidak pernah bersua. Katanya, aku telah mengetahui tentang Rasulmu yang telah wafat itu sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, kerana aku baca dalam kitab Taurat. Dan description tentang mereka ni begitu detail. Wajahnya, gambarannya, sifatnya, ketinggiannya, perangainya, aku telah tahu. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, antara yang menarik dilakukan di sana, Sayyidina Umar tanya, mana dia batu yang menjadi kiblat kepada Nabi Musa sebelum ini? Ya, selagi-selagi ini boleh kat Allah sekalian. Dulu Sayyidina Umar mengatakan Nabi Musa menghadap kepada As-Sakhrah, batu yang daripadanya terpancut keluar air untuk minuman Bani Israel. Mana di batu ni? Maka berkatalah seorang yang sangat memahami tentang Alkitab dekat situ, seorang daripada padri ataupun ketua penita Yahudi, berkata, tunjuk pada Sayyidina Umar, ni dia batu tersebut. Dia sangkanya Sayyidina Umar akan menghadap kepada batu tersebut untuk menjadi arah kiblatnya. Tapi Sayyidina Umar tidak melakukan seperti itu. Sayyidina Umar letak di belakang, Sayyidina Umar sembahyang di depan batu menghadap ke arah kiblat. Kerana Sayyidina Umar tidak mahu nanti dijadikan di tengah-tengah, tunjuk seolah-olah dia menjadi kiblat pula yang baru kepada orang Islam. Dan batu tersebut telah menjadi mangsa kepada orang-orang Kristian. Orang Kristian yang berkuasa di sana membuang segala bentuk kotoran di situ. Kalau ada tuala orang perempuan, haid pun dibuang di situ, makanan pun dibuang di situ, sampah sarap semua dibuang di situ. Sayyidina Umar yang membersihkan batu tersebut. Bersihkan, termasuk menggunakan serban baginda sendiri untuk membersihkan batu itu, diikuti orang Islam yang memerhatikannya. Saja nak cerita kepada tuan-tuan tentang asal usul kiblat yang sedang kita ceritakan ni. Jadi orang-orang Kristian ni amatlah menghina orang-orang Yahudi. Jadi dalam ayat yang kita pelajari pada hari ini, bagi menunjukkan kepada kita sifat orang-orang beriman ini, kepatuhan mereka kepada Allah SWT, walaupun perintah itu turun ketika sedang sembahyang, tetapi bila ia merupakan wahyu daripada Allah SWT, diikuti, dituruti walaupun sedang sembahyang. Mengapa tidak diturunkan lepas sembahyang? Dan senang, Nabi Muhammad SAW beritahu, tadi kita dah menghadap kiblat Baitul Maqdis, sebenarnya lepas ni kita kena menghadap ke Kaabah. Tidak, ia tidak berlaku seperti itu. Allah mengkehendaki menunjukkan kepada orang-orang beriman ni kepatuhan yang berlaku tengah sembahyang, arahan itu datang, ikut. Dan 2 rakaat yang telah dilakukan sebelum itu, sembahyangnya adalah sah. Jadi kalau kita ni melihat orang sembahyang kiblat salah dari sudut fiqihnya, kita hendaklah pegang dia di bahagian bahu dan membetulkan arah kiblat ni. Kalau dia dah sembahyang 3 rakaat, tinggal 1, umpamanya zuhur, maka sembahyang yang 3 rakaat itu adalah sah. Faham tak?
nak tunjukkan sembahyang kiblat balik. Umpamanya dekat Tanjaya dahulu ada satu masjid bulat namanya. Sebelum ada mimbar, masjid ini tak diketahui mana pula arah kiblatnya. Dah orang masuk kiblat sembahyang salah. Itu juga ada seorang buta masuk dekat sebuah masjid dalam Kuala Lumpur, sembahyang kiblatnya salah. Kita orang yang celik ni kena pegang dia baik dan membetulkan arah kiblat dia. Kalau dia mengeraskan dirinya, kita cakaplah baiknya dia, saudara, kiblat saudara salah, saya nak betulkan ni. Jangan dijawab pula, yalah. Sembahyang dia batal. Jadi kalau dia mengeraskan dirinya, kita boleh bercakap dengan dia, saudara, kiblat salah, saya nak betulkan. Yalah. Tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dia menjawab batal lah sembahyang. Jadi kita betulkan kiblat. Itu juga kalau berlaku dalam kes kita pindah rumah pakai kompos yang salah, yang sudah rusak magnetnya, sembahyang kiblat salah. Tiba-tiba dia dapat kompos yang baru, kita Allah terbalik kiblat. Apa yang berlaku sembahyang kita sama sebulan. Sembahyang sama sebulan itu tidak perlu diulang. Kerana ini merupakan satu rahmat dalam Islam. Dia sembahyang kiblat salah, lepas sembahyang baru sedar, sembahyang itu tidak perlu diulang. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dalam ayat sebelum ni kalau kita lihat, Allah SWT menjelaskan bahawa di mana sahaja kamu menghadap, bahawa Allah SWT mengetahui, dan Allah SWT ada di mana-mana sahaja yang kamu melihat, ya, yang kamu hadap itu. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kan? Di mana sahaja Allah SWT ada. Ya, jadi inilah dalil yang digunakan oleh para fuqaha. Sembahyang yang telah dikerjakan itu tidak perlu diulang semula. Moga Allah beri kefahaman kepada kita, ketaatan generasi Islam yang awal ni kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Allah SWT. Begitu sekali, maka kita pun memahami ayat ni, cubalah ikut sedaya upaya kita. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Taqwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Jangan terjemahkan ayat ini fattaqullaha mastata'tum, taqwalah kamu kepada Allah ikut kemampuan kamu. Salah. Sayyidina Abu Bakar menegur tafsiran seperti itu, bukan macam itu maksudnya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Maknanya kena berusaha dahulu, kemudian barulah serah kepada Allah Taala. Bukan takwa kepada Allah lebih kurang dah. Jadi inilah dia pelajaran yang kita pelajari dari ayat Suratul Baqarah ayat 104. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.